Cepat tu selamat, korang boleh buat training. Sama ada korang buat apa, nak buat long run. Korang kalau nak training, semestinya korang perlukan tempat yang khas. Tak semesti korang perlu tempat yang terlalu special untuk korang training. Sebenarnya korang kena guna prinsip use what you have, do what you can. So dekat sekeliling korang tu ada apa? Dekat sekeliling korang tu ada apa benda yang korang boleh gunakan. Macam saya student dekat Penang, dekat USM. So saya menggunakan tangga heritage sebagai saya punya tempat training. So tempat training ni tak semestinya korang kena berlari di atas ataupun di stadium sahaja. Korang boleh buat training dekat mana tempat, at least tempat tu selamat. So as usual, saya selalu tekankan tempat yang korang training tu tak semestinya korang perlu fulfill all the requirement, tapi just perlu selamat. If tempat tu selamat, korang boleh buat training. Sama ada korang buat apa, nak buat long run ke, korang buat nak strength training ke, korang nak buat interval ke, tu tempat tu macam mana, tempat tu sesuai untuk apa pula. So korang kena kreatif jugalah. Dia tak semestinya korang ni perlu buat satu benda je dalam berlari ni. So macam saya hari ni, waktu petang saya habiskan dengan naik tangga heritage dekat Penang. So boleh dikatakan training ni sebagai saya punya strength training, sebab dia punya jarak tak jauh dan dia punya apa lagi, jarak pun jauh, and then mencabar tu sangat, cuma dia mencabar kepada elevation. So elevation dia lebih kurang dalam 300 something. So it's okay for you. Dan bilangan tangga yang saya naik dah lebih kurang dalam 1000 lebih, 1000 something lah. So for you, kalau stay Penang, boleh try naik tangga heritage.